Assalamualaikum, saya Nurain Afifah binti Ahmad Hafiz, pembimbing Raka Sebaya SK Jalan 6. Di bulan Ramadan ini, kita perlu banyakkan berbuat baik seperti amalan 3S, iaitu senyum, salam dan sapa. Mariam, kenapa aku tengok kau ni selalu happy je? Mestilah kita setiap hari kita selalu happy. Oh, betul juga tu kan korang? Ya, betul tu. Fakihah, kenapa nampak mood macam tak baik je ni? Entahlah. Fakihah buatlah baik dengan orang lain. Seperti 3S. Senyum, salam, sapa. Bila kita buat baik dengan orang, kita akan sentiasa bahagia. Ya, betul tu. Tengok macam Yam, dia selalu happy. Dalam kita berpuasa seharian, mesti kita ada rasa penat. Ditambah lagi, dengan berada di sekolah akan berjumpa ramai rakan-rakan yang banyak ragamnya. Bila kita jumpa rakan yang main-main, janganlah kita mengamuk pula. Tenang, tarik nafas. Kita nasihatkan mereka, kan baru aman. Bila kita dapat tugasan sekolah yang banyak, tak perlu kita mengeluh. Time puasa ni bukan bermaksud kita perlu rehatkan badan sahaja. Jom kita sama-sama bersyukur dengan adanya tugasan ini. Kita akan tambahkan lagi ilmu kita dan pahala. Lagipun kita belajar ni nak cerdik dan pandai, kan rakan-rakan? Dan bila di bulan puasa, kantin di sekolah rendah ini dibuka juga untuk memberi ruang kepada murid berkeperluan dan yang mempunyai kekangan. Kita yang berpuasa janganlah pula merasa terkukat. Hihihi. Kuatkan iman kita demi ketakwaan dan amalan supaya diberkati. Sabar. Ya Allah, kuatkan saya, iman saya. Amin. Sama-sama kita muliakan diri kita seperti mana mulianya bulan Ramadan ini. Dah berjaya kita menempuhi dengan segala kebaikan. Syukur. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, rakan-rakan semua. Maaf jua kami pinta, moga riang di hari bahagia. Semoga rakan semua gembira bersama keluarga, meniti riang bersama-sama, tanda ikatan yang sejahtera. Muliakanlah hati kita, kemaafan diberi dan dipinta. Moga ianya akan sentiasa bahagia kekal terasa. Makan dan minuman yang sedia ada, raikan dengan kesyukuran, tanda kita hamba padanya. Selamat Hari Raya dari kami
pembimbing rakan sebab